Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dikasihi seluruh ahli jawatan kuasa Surau At-Taqwa Sembilang, yang dihormati lagi disayangi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, seterusnya para alim ulama, para ustaz, para ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini, ilmu ini menjadi satu manfaat yang besar kepada hidup kita, kepada diri kita, keluarga kita serta masyarakat di sekeliling kita. Dan juga ilmu ini akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita buat kuliah perubatan Islam, dan minggu depan fiqh, kan, pasal fiqh. Kemudian insya-Allah sembang tadi dengan usaha kita. Nantilah, kita tak pasti lagi, saya pun tak pasti lagi. Mungkin kuliah subuh saya ni mungkin lepas tu diteruskan dengan slot perubatan Islam, jadi lama masa kita. Kan hampir 2 jam, 2 jam lebih sikit. Jadi macam-macam lah kita akan buat soal jawab. Kan habis kuliah subuh, mungkin kuliah subuh ni kita tengok mukadimah, soalan-soalan daripada kitab lebih kurang 45 minit. Kemudian kita stop saat macam tu, kan. Lepas tu kita sambung kuliah tentang perubatan Islam lebih kurang 2 jam kot. Sejam kita cerita, kemudian sejam lagi soal jawab. Kalau ada yang nak berubat boleh juga, tapi saya nak kena tahu berapa orang, kan. Kalau mai 40 orang macam hari tu, kan, habis saya, kan. Dia tak boleh ramai-ramai, kan. Pasal kalau masalah yang kritikal kita kena terhad lah, kan. 10 pesakit ni, sebab satu pesakit kalau betul-betul kita buat ni, kan, dia ambil masa yang lama kalau dia benar-benar sakit, kan. Jadi tak apalah, yang tu tuan-tuan boleh bincang, dimaklumkan oleh Ustaz Wahab lah, ataupun AJK berkaitan dengan saya punya kuliah. Baik, insyaAllah. Jadi kita teruskanlah dengan pengajian kita. Kita tengok dulu tajuk mukadimah kita, yang ini perkara yang ke-8.
Adakah akidah boleh terjejas jika melihat pameran hantu? Adakah akidah boleh terjejas jika melihat pameran hantu? Kita nampak benda ni benda yang simple. Ada orang yang dia buat pameran tentang hantu, pameran tentang jin. Pameran jin yang dia dimasukkan di dalam botol. Dia memasukkan toyol pelesit di dalam botol, maka ditayangkan di market, di pasar malam ataupun di pasar karat. Maka kita pergi tengok kan apa hukum dia. Lepas tu kita tengok, kita pergi percaya kan apa hukum dia. Dah lah kita pergi tengok, kita pergi percaya, kita pergi balik cerita dekat orang kampung pula. Kita nak tahu hukum dia kan. Lepas ni tuan-tuan bila dah tahu, kita cakna dan kita tak ulangi dah benda tu kan. Kalau pernah buat sebelum ni, kita istighfar, astaghfirullahalazim. Baik, soalan. Pernah berlaku dalam sejarah Islam hantu dijadikan bahan pameran? Itu soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua, adakah terjejas akidah seseorang yang menolak mentah-mentah pameran hantu dengan anggapan ia adalah syirik dan wajib dijauhi kerana hantu tidak pernah wujud? Itu dua soalan yang kita tengok pada malam. Berkaitan pameran hantu, saya tidak pernah mendapat sebarang maklumat menerusi buku-buku rujukan yang pernah dibaca tentang makhluk halus bertukar rupa menjadi makhluk kasar yang berupa paras boleh ditangkap dan dimatikan atau dijadikan bahan pameran. Terdapat kumpulan masyarakat barat dan timur yang berusaha membuktikan kewujudan makhluk halus secara fizikal. Saya pernah ditemui dan ditemu ramah oleh beberapa pengkaji dari Amerika Syarikat, Perancis dan beberapa negara Eropah yang lain. Mereka meminta saya menggambarkan makhluk halus daripada pengalaman yang sebenar. Rakaman temu ramah itu telah disiarkan di televisyen Perancis dan dalam rancangan Discovery Channel. Sehingga kini belum ada yang dapat membuktikan kewujudan makhluk halus secara fizikal. Kebanyakan gambaran makhluk halus hanya didapati hasil daripada pengalaman pertemuan dalam beberapa episod dan berinteraksi dengan insan yang dirasuk makhluk halus. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, soalan yang pertama adalah adakah wujud pameran-pameran hantu, dan adakah wujud hantu makhluk halus ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol dan makhluk halus ini ditukarkan kepada makhluk kasar? Kita nak tahu yang tu. Betulkah yang kata hantu yang kita tak nampak ni, kita boleh tukarkan dia kepada makhluk yang kasar? Dan kadang-kadang kita boleh bunuh dia, kemudian kita masukkan dia ke dalam satu botol ataupun dalam satu bekas, maka kita pamerkan. Jadi kita tengok persoalan yang dibawa oleh almarhum. Maka dia kata sepanjang pengalamannya belum ada lagi makhluk halus yang boleh ditukar kepada makhluk kasar. Yang mana hantu-hantu yang tuan-tuan duk tengok ni, dia bertukar masuk ke dalam botol jadi kecil lagu tu. Benda itu sebenarnya tidak wujud. Tuan-tuan kata, dulu kami pergi satu pasar ustaz, ada orang buat pameran dia bubuh dalam botol kan. Kita tanya, dia kata hantu pelesit. Rambut dia panjang dalam botol, memang kami nampak ustaz di dalam botol. Lagi kami tengok dia, lagi dia jegir mata kan. Rupa dia sangat menyeramkan. Itu betul tak? Jawapan dia, tuan-tuan kena bohong kan, tuan-tuan kena tipu. Itu adalah permainan boneka sahaja. Dia nak menarik pelanggan dia, dia nak menarik perhatian orang ramai supaya mai dekat dia ramai-ramai kan, boleh berkumpul di kedai dia. Lepas kita tengok hantu dalam botol, dia penjual lah, Walkman lah dia penjual lah barang-barang yang ada
Kan? Jadi itu tidak benar. Dan bagaimana pula dengan orang yang buat pameran tentang ulang? Kita kalau pergi pasar malam ni tuan-tuan, paling ramai orang duduk kat mana? Duduk yang pameran ulang. Rumah saya, kalau saya pergi market ni, kadang-kadang orang yang ramai ni adalah orang yang nak tunjuk ulang. Kan? Kita tunggu. Maka kita pun tahu dia ni nak bohong orang ramai lah ni, kan? Dia berkeluar ulang tedung selah yang besar, yang panjang, kemudian dia angkat, kan? Tedung selah tu tak patut dia. Kita tahu lah yang ni mungkin dia boleh jadi dia tipu, kan? Mungkin jadi dia, boleh jadi dia ni tak tipu. Maka kita pi berhampiran dengan dia, kita pun tunduk dan kita pun baca doa, kan? Kita pun bacalah qul huwallahu, ayat kursi kita buih pelan-pelan. Sekali dia simpan ulang tu, dia kata, tuan-tuan jangan kacau, saya nak cari makan, kan? Tuan-tuan pun cari makan, saya pun cari makan, kan? Jadi tuan-tuan jangan kacau lah kerja saya tak kacau pun kerja tuan-tuan, kan? Rupa-rupanya pameran itu adalah tipu belaka, kan? Ular yang dia pegang tu adalah dikontrol oleh jin. Tu tuan-tuan, tu dia ada nama saka ular. Kita tak masuk lagi, tapi dah hampir dah tajuk tu. Dia ada saka buaya. Kita pergi tengok pameran buaya di Zoo Taiping, contoh, ataupun di mana-mana orang buat taman buaya, maka 3-4 orang ni pergi peluk buaya, kan? Buaya ni nganga, buk masuk kepala dalam mulut dia, buaya tu dia tak ngap. Buk masuk tangan ni, buaya tu dia tak ngap, kan? Kita tengok dengan mata kita. Tuan-tuan cuba angkat tangan, kata saya nak masuk, saya nak suruh kepala, boleh tak? Maka penjaga tu dia kata tak boleh, kan? Kita kata dah pasal tadi saya tengok abang-abang semua buk masuk kepala, dia tak gigit, saya pun nak masuk kepala saya juga. Semua tak bagi, tapi kita minta dia bagi. Kita masukkan kepala kita, maka buaya dia akan ngap. Pasal apa Ustaz? Pasal dia kenal ke tuan dia? Pasal dia tak kenal ke? Kebarangkalian peratusan yang besar mereka telah ambil beberapa jin untuk kontrol buaya tersebut. Jadi tuan-tuan kena hati-hati. Jadi bila kita tengok pameran yang macam tu, kan, cuba tuan-tuan baca ayat kursi banyak kali, kan? Tuan-tuan baca ayat kursi, saya dia akan stop pameran tu, kan? Mungkin dia akan beralih benda lain. Tapi ada tak yang dia memang training ulang? Memang ulang dia training supaya ulang tu tak patut dia memang training buaya tu daripada kecil hingga besar. Ada tak? Pun ada juga. Kan? Dan kita tak boleh tuduh semua orang yang buat pameran ulang ni pakai saka, pakai jin, dan semua orang yang buat pameran buaya ni pakai jin. Kita tak boleh tuduh. Cuma bila kita tengok ni, kita bacalah ayat ruqyah, ayat Quran. Lepas tu kita tengok jadi macam mana. Kalau tak jadi apa, tak ada apa lah. Kan? Cuma yang lebih kita nak tekankan ni berkaitan dengan saka buaya orang panggil, kan? Tuan-tuan biasa dengar tak satu kisah yang orang cerita kembar buaya? Dia berlaku di Sarawak, di Sabah, kan? Dia panggil kembar buaya, kan? Apabila Pak Long ni bila dia pergi dekat sungai, buaya ni akan main dekat dia. Jadi cucu-cucu ni tak takut. Cucu-cucu ni takut, jadi Pak Long kata jangan takut. Buaya ni adalah kembar tok. Kan? Tuan-tuan bisa dengar, kan? Jadi bila naik bot, bila ada cikgu-cikgu yang dipostingkan ke Sabah dan juga Sarawak, bila naik bot nak pergi ke sekolah, maka tukang bot yang bawa bot tekong tu, Pak Long tu, bila dia bawa bot ada buaya sebelah. Jadi cikgu-cikgu ni takut. Ada buaya, dia kata jangan, buaya ni dia tak kacau orang. Mana saya pergi dia akan ikut. Kita pun jadi heran. Kita tanya dia, lama-lama dia cerita, dia kata buaya ni adalah kemak dengan saya. Kemak tu macam mana tu tuan-tuan? Yang tu kita akan terang nanti, kan? Itu sebagai persoalan kita tinggal, kan? Kita jawab nanti bab saka. Baik. Cubaan menggunakan pelbagai kaedah untuk mendapatkan bukti yang nyata seperti menggunakan kamera berteknologi tinggi yang dihalalkan di tempat-tempat yang didakwa wujud makhluk halus, mengumpulkan beberapa orang di tempat tertentu dan mereka berkomunikasi dengan makhluk ini. Namun semuanya berlaku sekadar imbasan, bayangan dan rupa paras yang tidak. Dalam istilah Arab, ia disebut sebagai al-ashbah.
atau bayang-bayang. Telah masyarakat Arab menggambarkan makhluk halus ini tidak lebih daripada bayang-bayang yang boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang. Sampai kepada satu peringkat, ada yang tidak mempercayai kewujudan makhluk halus disebabkan makhluk ini tidak pernah dilihat secara fizikal, sama ada dilihat dengan mata ataupun dipegang dengan tangan. Baik, dia kata ada golongan-golongan yang cuba masuk ke dalam hutan. Yang ni saya nak cerita sikit tuan-tuan. Geng-geng hak masuk hutan duk pergi cari hantu. Yang ni saya tak berkenan sikit. Saya tak tahulah. Ini pendapat peribadi saya. Okey, ni ada rakaman, esok tuan-tuan tengoklah di YouTube. Pendapat peribadi saya, ada golongan-golongan yang duk pergi cari hantu dalam hutan. Siapa suruh? Siapa suruh duk pergi cari hantu dalam hutan? Kalau dia memang tok bomo, dia memang duk berkawan dengan jin, iblis. Bila orang mai dia berubat guna asap, dia berubat guna korin, dia berubat guna tok nenek, dia berubat menggunakan bantuan-bantuan makhluk halus, maka memang tugas dia duk pergi dalam hutan. Tugas dia memang duk pergi cari hantu. Yang tu punya pasal kat dia lah. Hang dah memang syirik dah, hang telah menduakan Allah Ta'ala, hang telah muhung orang taman, muhung orang kampung. Maka hang pergi dalam hutan, hang duk pergi cari hantu. Yang tu hang punya pasal. Tapi yang kita sedihnya, bila dia masuk dalam hutan, dia buat live, dia buat rakaman duk pergi cari hantu. Yang tengok tu bukan 15 orang, 15,000. Pasal manusia dia seronok dengan hantu. Dia seronok dengan hantu. Kemudian bila hantu main, dia takut. Yang Tuhan dia tak takut, hantu dia takut. Bukan je hantu, dua dia terbalik ya. Biar pergi kat dia lah ustaz. Dia duduk bercari hantu, biar pergi kat dia lah. Okey, tak apa, satu hal. Yang kedua ni, ada setengah orang yang kononnya lah dikatakan perawat Islam juga duduk pergi cari hantu dalam hutan. Saya tak kata dekat siapa-siapa lah, saya tak kata dekat mana-mana tempat. Cuma kalau ada yang jenis macam tu, kita tidak bersetuju. Orang nak lari daripada jin, orang nak lari daripada makhluk halus. Orang main berubat dekat kita supaya kita halau makhluk halus daripada tubuh badan, kita halau makhluk halus daripada rumah. Hak dia ni duk pergi cari hantu dalam hutan. Nak buat apa? Kan? Buat, kita bubuh nama, masuk di dalam hutan, kan? Terkenal perubatan Islam, masuk dalam hutan, bawa kamera, buat live, kan? Masuk dalam hutan, menjejak makhluk-makhluk halus. Siapa suruh? Orang tak mau nak pergi cari hantu. Nak buat apa tuan-tuan dengan hantu? Kita nak lari daripada hantu, kita nak lari daripada makhluk halus. Yang hampa pergi cari nak buat apa? Nak berkawan, kan? Kot pasal nak cari pengaruh-pengaruh orang. Saya tak tahu. Secara peribadinya, secara saya mengajak dengan guru saya, benda ni bukan digalak pun di dalam Islam. Dan kalau benar-benar rawatan Islam itu betul dia mengikut syariat, tak ada mana-mana pun. Hang duduk kat mana ni? Kan? Orang seronok tengok kan? Cari apa hantu? Orang lagi tak mau dengan hantu, kan? Kita sebagai umat Islam, kita kalau boleh jauhkan diri daripada makhluk halus. Dia tak tahu apa dia cakap lagu tu. Kami masuk hutan bukan kami cari jin yang merosakan manusia. Kami pergi berkawan dengan jin Islam. Mana ada jin Islam dalam hutan? Jin Islam ni kat sini mau buat khair mulai pukul 4.30 tiap-tiap malam. Khair mulai tak mau buat, duk pergi cari hantu. Ustaz boleh tiang pun dia tak boleh tiang. Kadang-kadang saya jadi geram, kan? Orang main berubat dekat kita, tuan-tuan main berubat, kita nak bagi tuan-tuan baik. Allah Ta'ala menyembuhkan, kita ikhtiar supaya tuan-tuan mau ke jin duduk dalam rumah tuan-tuan? Dalam badan tak mau ustaz, kita nak buang. Kenapa duk pergi cari hantu, duk pergi cari jin, kan? Tapi saya rasa tak ada lah kot di Malaysia ni, kan? Tak ada kot perubatan Islam yang pergi cari hantu tu, saya ingat tak ada. Tapi kalau ada, wallahu a'lam, kan? Saya tak tahu yang tu. Baik. Kemudian dia kata lagi, untuk nak menggambarkan lukisan-lukisan berkaitan dengan makhluk halus pun tak ada. Kita cuba nak lukis pun tak ada. Cuma ada ditulis adalah bayangan-bayangan saja, insya-Allah ada.
dengan izin Allah Ta'ala. Orang cerita macam mana ustaz dia boleh tengok hantu tu lama? Dia memang nampak pocong tu main ketuk pintu rumah dia. Tuan-tuan bisa dengar dah terlepas yang mereka duk viral hantu bungkus main ketuk pintu ni. Tak ada, tuan-tuan buka di Facebook, mereka duk viral. Saya pergi di sebuah kedai makan. Mereka duk cerita lah 2-3 orang dengan sahabat ni. Mereka tanya, ni hang macam mana ni? Mereka duk cerita pocong pergi ketuk pintu masuk rumah. Saya kata mana dah merepek betul. Mereka ni merepek saya kata. Hantu tu pocong dah satu ikat dah kot dalam. Dah nak pergi ketuk pintu, nak pergi rumah orang nak buat apa? Nak makan malam. Mereka kata betul juga no, ni mungkin tipu kot. Tuan-tuan, dalam saya duk bercakap ni, dalam saya duk cerita dengan kawan-kawan di sebuah kedai makan, kan, meja sebelah ni sampuk masuk. Meja sebelah ni pun geng-geng remaja jugalah, dia menyampuk saya bercakap. Dia kata, Ustaz jangan kata lagu tu. Rumah abang ipar saya sendiri memang pocong tu main ketuk pintu, memang dia ketuk, kita buka-buka memang pocong duduk depan pintu. Oh, dia kata kat saya. Saya pun jadi macam Allah. Kan dia kata lagu tu kan, Ustaz jangan kata lagu tu, dia kata. Memang ada benda ni, abang ipar saya memang buka pintu, memang pocong tu ada depan muka. Saya kena buah tu nak malu pun ada. Kan? Tapi kita kemas jugalah kan, kita kata macam mana boleh? Dia kata abang ipar saya cerita. Saya kata abang ipar cerita, ingat nampak sendiri. Dah abang ipar saya lah cerita. Tak jadi. Tapi tanya abang ipar dia tengok. Ada kawan lah beritahu. Kan? Semua pembohong sampai bila-bila. Kan? Tiada menggambarkan tutur guru yang hebat tentang perubatan Islam. Kalau tuan-tuan kena ni macam-macam lah nak cerita. Kan? Antaranya ulama yang hebat ni almarhum Tuan Guru Harundin, kan? Ustaz Mukhtar Kasan, kan? Ustaz Abdullah Mahmud, Ustaz Ismail Qamus, kan? Ustaz Syarahan pun depa sendiri pun tak pernah nak lukis hantu tunjuk kat orang. Tak ada. Jadi macam mana orang biasa boleh gambarkan hantu? Cuma kata pengarang kitab, kadang-kala bila orang yang dia kena rasuk, dia kena histeria, kadang-kadang kita bagi pen dia lukis. Kadang-kadang memang ada. Dulu di satu sekolah, saya tak boleh sebut sekolah dekat dengan kita, memang ada budak pelajar perempuan 3 4 dia kena rasuk asrama, maka ustaz dia telefon saya pergi. Bila saya pergi ni nampak dia duduk mengamuk tuan-tuan dekat ruangan parking kereta. Bila saya pergi seorang lah. Saya tahu budak-budak sekolah ni banyak menipu ya, kan. Yang kena, kalau ada 10 orang ni mungkin seorang saja yang dia takut, lagi 9 ni pasal muhung ya. Jadi saya pergi pakai kereta, saya pun keluar. Saya tengok perempuan yang kena masuk budak 3 4 kot. Saya pun pergi pada saya jegir dia. Saya jegir buat muka tak senyum tu dia tengok saya, dia slow. Saya kata anak apa? Dia kata tak ada apa, dia kata baik dah. Dia pun pergi kat badan dia. Saya kata hang buat lagi rasuk-rasuk ni ustaz penampak muka hang, dia kata. Oh baik tu kan. Lepas tu dalam masa yang sama saya duk marah jangan duk main-main benda macam ni. Memang ada seorang perempuan yang dia memang kena rasuk sungguh. Maka saya panggil pelajar-pelajar perempuan yang berani ni, pegang di tangan dia apa semua ni, kan kita baca ruqyah dekat telinga kita, azan dekat telinga dia, kan. Cubaan dia untuk nak tumbuk kita. Bila kita azan ni dia macam nak tumbuk. Jadi tuan-tuan yang nak jadi pengamal perubatan Islam ni, mau ada 1-2 buah yang tepi-tepi sikit lah. Kan kadang-kadang kita tak dan dia terajang kita, ada. Kan? Saya kata main sini. Dia tak mau. Jadi mak ayah dia angkat dia main-main depan saya ni, dia pun duduk bersila pakai stokin apa. Saya kata main kaki. Dia tak mau, dia geleng kepala. Muka garang saya tahu sekali kalau saya pegang mesti menjerit. Dia bagi-bagi, saya pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya pegang kaki kiri, kaki kanan tak pegang, kena terajang. Boom, dia terajang saya, kan. Dengan izin Allah Ta'ala terkoyak jubah saya dekat poket ni, bukan jubah lain lah, kan. Itu kadang-kadang kita tak dan tepi, kan. Kita dulu belajar silat langkah 1000, kan. Jadi apa-apa kita akan lari, kan. Jadi itu masalah dia, kan. Sama juga macam perempuan tadi ni, pelajar tadi ni. Bila dia kena rasuk, dia nak tumbuk, nasib baik ada perempuan yang pegang kawan-kawan dia. Jadi kita pun selamat, kita nak baca ruqyah. Jadi saya pun macam mana nak buat, dah memandangkan budak-budak reti benda-benda ni. Saya kata, dia duduk kena rasuk kan. Saya kata, hang lukis tak? Ya, dia kata dia tak mau kan. Tak mau dia kata. Saya kata, hang lukis lah. Aku sepuk muka hang lagi kot.
Dia pun pegang, dia pun lukis. Kan? Tulisan tu biasa ya tuan-tuan. Tapi bila tengok tu menyeramkan lah. Pasal orang yang dia kena rasuk, dia lukis. Jadi kita nak percaya tak benda tu? Dua lah. Tuan-tuan nak percayalah. Tak mau sudahlah. Kalau saya sekadar lukis lah. Lepas tu ambil kata tu koyok buang lah. Nak buat apa? Takkan nak tunjuk orang. Siapa nak tengok RM50. Takkan nak buat lagu tu. Kan? Maka sekadar. Tapi kalau kita suruh orang biasa-biasa ni lukis, mungkin dia tidak dapat gambarkan. Kita pun tanya, hang nampak kat mana? Tu dia tu ada atas bumbung tu. Yang duk merangkak dekat bumbung. Nah, budak-budak lain pakai takut, kita tak salah. Dah kita tak nampak, apa takut apa? Tu dia kata dia nampak. Dia seorang nampak, yang tak nampak takut apa? Kan? Jadi tak payah nak takut. Tu di antara lah. Jadi benda-benda yang macam tu tuan-tuan kita kena tahu. Kan? Dengan sewenang-wenangnya kadang-kadang kita percaya. Tulis tu pun, lukis ni pun bolehlah nak percaya, tapi jangan kita percaya sangatlah, kan? Tu yang tuan-tuan, kalau saya bagi pen, tuan-tuan lukis tuyul, okey, muslimat lukis tuyul, muslimat mesti lukisnya kecil, kan, hijau, buah color sikit kan. Tu semua cuma tengok dalam filem sajalah. Oleh itu jelaslah bahawa dalam rentetan sejarah tidak pernah wujud sebarang pameran makhluk halus yang dijelmakan untuk tontonan manusia. Apa yang dipamerkan bukanlah realiti kerana ia belum pernah dan mustahil berlaku. Tak ada. Jadi kata Tuan Guru tak ada. Jadi tuan-tuan kalau pergi mana-mana pameran hantu, tuan-tuan bersembang tengok dengan tokek dia. Jadi sepanjang tokek dia bersembang tu kita tahu dia ni duk murung kita. Ambil mana kita tanya. Macam mana dia buat boleh masuk dalam botol, tanya. Bila kita tahu, kita mengaji kan, benda tu tak ada pun. Kan? Takut orang kata, ustaz ni duk cerita benda ni tak ada. Dia tak biasa tengok, dia tak biasa buat, dia tak tahu. Ada tuan-tuan yang jenis cakap pandai. Kita duk cerita tentang perubatan Islam, kita cerita apa yang betul-betul Islam buat, yang boleh, yang tak boleh. Takat kita tahulah. Ada orang yang dia tak mengaji, dia marah kita. Ustaz cakap pandai apa? Ustaz sendiri tak biasa tengok bunian. Kami tahulah, kami duk pergi tengok bunian. Dia marah lagu tu kan. Kalau ada orang yang macam tu, saya nak belajar dengan dia macam mana nak masuk jin, nak buat pameran dalam botol. Senang, saya tak payah main kuliah. Saya pergi tangkap jin, buh dalam botol-botol, saya tak kat pasal malam. Apa nak tengok main 500. Kan? Ni Kak Lima, hantu Kak Lima ni langsui, ni toyo, ni pocong, ni hantu raya, tuan-tuan boleh tengok kan. Kan? Jadi tak ada. Jadi tak apalah, biar pilah dia pernah kata pun, yang pasti kita betul, kita jangan bagi salah. Kan? Ustaz kata tak boleh pergi kat Tok Bomo lah, apalah. Tok Bomo ni boleh pergi sekian-sekian. Mana boleh pergi Tok Bomo? Kita pergi berubat. Kan? Kita pergi berubat baru ni. Baru-baru ni saya pergi berubat. Saya tanya, sebelum ni biasa pergi berubat dah? Dia kata biasa. Saya kata pergi berubat di mana? Dia kata merata lah Ustaz. Tempat yang beriman pun saya pergi, tempat hak orang tak beriman pun saya pergi. Tu dia Tempat yang orang tidak beriman pun saya pergi. Saya tanya, beriman saya tahulah perubatan Islam. Yang tak beriman tu lagu mana? Macam-macam lah Ustaz. Apa nama? Tak maaf lah nah. Dah tak boleh sebut. Rekod. Jenis-jenis berasap ni biasalah memang pil lah Ustaz. Guna-guna jin pil buat macam mana sakit? Tak boleh lah. Tak boleh. Kan? Kita juga tumpang syirik. Dengan Tok Bomo tu punya gejala. Baik. Persoalan kedua tak boleh tuan-tuan. Tak boleh nak teruskan lah. Dah 8.40 lah. Kita nak baca tajuk ni. Kan nanti kita sambung lah untuk persoalan yang kedua. Iaitu adakah terjejas akidah seseorang yang menolak mentah-mentah pameran hantu dengan anggapan ia adalah syirik dan wajib dijauhkan kerana hantu tidak pernah wujud. Yang ini kita sambung nanti insya-Allah. Jadi kita tengok tajuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di dalam tajuk yang sama, iaitu berkaitan dengan tanda-tanda terkena sihir. Kita akan tengoklah satu persatu. Kemudian kita akan bagi dia punya petua-petua dia untuk tuan-tuan buat. Baik. Jadi dekat saya ada 9 tanda-tanda terkena sihir kepada diri seseorang. Okey. Kalau di kediaman, lambat lagi. Lepas habis 9 ni, baru kita akan masuk macam mana tanda-tanda ada jin dalam rumah kita. Macam mana ada tanda-tanda jin, kan, yang duk kacau kita ketika memandu. Ketika memandu pun kadang-kadang ada jin, kan. Sebab di jalan raya ni banyak jin. Entah kalau nak tahu.
Di jalan raya bukan semuanya kereta adalah kereta yang manusia pandu. Kadang-kadang ni kereta yang dipandu mungkin daripada makhluk-makhluk lain, kan? Jadi kena berhati-hatilah, kan? Di atas jalan raya tu ada jin yang kita tak tahu. Sebab tu orang yang betul-betul alim, orang yang betul-betul warak, bila dia nak kereta, dia suka ego. Dia jadi ego bila nak kereta. Sedangkan dia orang yang alim, orang yang banyak ilmu agama, orang yang dihormati, kan? Bila dia nak kereta, mesti sifat ego mesti keluar. Sebab tu kadang-kadang kita tengok bawa kereta macam apa lagi, potong-potong pakai kepiah. Apalah, signal tak bagi, depan tu ada Pak Long tu bawa bini dengan anak kecil, masuk ikut suka. Kita pun jadi macam nak marah, potong-potong pakai serban. Kan kadang-kadang macam tu lah. Mungkin disebabkan dalam keadaan bawa kereta tu mungkin ada gangguan dan sebagainya, kan. Bagi kita tengok nanti. Baik, tanda yang pertama kita sudah tengok pening kepala yang berpanjangan, terutama pada waktu senja. Saya dah terang dah, kan, sekali dengan dia punya. Kemudian yang kedua adalah mimpi yang menakutkan. Ada 17 mimpi yang menakutkan. Saya dah terang dah, tapi masa saya terang dulu muslimat tak ada. Masa mula-mula kita masuk kuliah perubatan Islam di sini, muslimat tak ada kot, ada kot seorang ke apa ke, kan? Jadi kalau esok sambung pada kuliah duha, kalau muslimat ramai, kalau mereka minta untuk ulang tanda-tanda mimpi, kita ulang lah. Tapi kalau dah dengar dah ustaz, majoriti dah dengar, kita tak ulang. Okey? Kemudian hari ini kita masuk perkara yang ketiga. Tanda-tanda seseorang itu dia terkena sihir. Yang ketiga, iaitu seseorang mengalami sakit dada dan resah menjelang waktu senja. Orang yang dia sesak nafas, orang yang sakit dada menjelang waktu senja. Bila hampir-hampir saja maghrib, dia sesak nafas. Bila hampir-hampir saja nak masuk azan maghrib, dia mula sesak. Dia tak boleh pergi surau, dia tak boleh pergi masjid. Dia rasa macam penat. Tadi okey, esok pun sama juga. Nak dekat-dekat petang, lepas asar, dia duk rasa resah, kan? Dia duk rasa hati dudak kan? Dia bila kita dengar ayat Quran, hati kita dudak ni pun ada makhluk juga, tuan-tuan, kan? Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan suruh anak tuan-tuan pegang dekat umbun-umbun, tuan-tuan, kan? Umbun-umbun ni depan ni, kan? Yang ni kepala. Suruh dia pegang, kemudian suruh dia baca Al-Fatihah, kan? Baca Al-Fatihah. Kalau tuan-tuan masa dia baca Al-Fatihah tu rasa macam dudak, tu ada something wrong lah, kan? Mungkin ada jin yang masuk tadi ni, ikut jalan dia lupa nak keluar kan, masuk sekali dalam rumah, kan? Tapi kalau anak tu pegang kepala, dia baca waladdallin amin, mau okey ke? Okey, tak ada masalah, alhamdulillah, kan? Boleh ke ustaz anak kita buatlah, mudah-mudahan, mana nak tahu Allah Ta'ala kan nak izinkan kan. Tapi kalau tak jadi juga, kita carilah perawat. Baik. Maka bila ada sakit di bahagian dada, bila rasa penat, sesak nafas, pertama sekali nak buat apa? Pergi cek dululah di hospital. Takut-takut penat. Umur 85, umur 70, kena pergi cek di hospital. Mana nak tahu Ustaz isap gudang garam daripada umur 15 25, 35, 45, 55, 65, 75. 60 tahun dia isap gudang garam. Lepas tu dia rasa penat, lepas tu dia salah jin. Pun tak boleh juga, kadang-kadang kesian kat jin. Jin kata, naya kami, hang isap gudang garam, lah ni mahal pula, hang pergi tukar pergi isap rokok U2, hang pergi isap rokok John, rokok apa ke 2-3 ringgit. Memanglah dia ni rokok ni racun. Duk rasa penat. Ni perasaan jin. Ustaz kata jin, pergi cek di hospital. Doktor kata lepas-lepas cek X-ray, dia kata, ish, saya ni heran dengan pakcik ni. Aku tahu apa sebab pula dah. Pakcik umur berapa? Saya 75. Jantung pakcik dengan paru-paru pakcik ni tak ada masalah. Seronok ah. Tak ada masalah. Saya tak tahu. Tapi saya memang penat. Waktu tu baru kita detect, mungkin ada gangguan-gangguan makhluk halus di dalam badan kita. Tapi kalau doktor kata, ni pakcik isap rokok tak? Isap berapa tahun? 50 tahun. Padanlah. Balik banyak-banyaklah bertaubat. Kan? Contohlah tuan-tuan, jangan marah saya nah. Jadi itulah.
Okey, ustaz tak usah cerita yang tu lah. Ustaz cerita nak buat apa kalau jadi lagu tu. Baik. Bila habis pergi di hospital, doktor kata tak ada apa. Bila balik rumah, bila kita sakit di bahagian dada, muslimat pun boleh buat, muslimin pun boleh buat. Macam mana nak buat? Pertama sekali, tuan-tuan pergi beli minyak kasturi, minyak atar kasturi. Jangan beli minyak lain. Jangan beli cap dashing, cap Avon. Muslimat tak boleh. Minyak kasturi. Kan? Yang orang duk pergi surau tu lah. Ni. Ni minyak kasturi. Bukan minyak kasturi. Saya jenama lain juga. Besar ni lah minyak atar. Pergilah cari di mana. Paling dekat dengan kita di masjid Seberang Jaya. Ada seorang sahabat kita. Kan? Dia meniaga minyak-minyak wangi. Tuan-tuan boleh pergi dekat dia kan? Dia sahabat kita. Dia orang perjuangan agama Islam. Tuan-tuan pergi kat dia. Bagus. Pergi beli minyak kasturi dekat dia RM10. Abang ada, kami ni jemaah Ustaz Hafiz Perubatan Islam, nanti bagi RM7. Okey, abang makcik ni mai beli ni pasal ustaz bagi tahu. Ustaz mana? Ustaz Hafiz hak ada ajak bro. Oh ya. Dia nanti bagi diskaun. Kalau dia tak bagi diskaun, tuan-tuan tunjuk video ni kat dia. Dia nanti bagi diskaun. Tuan-tuan beli minyak kasturi, tuan-tuan balik, tuan-tuan buka. Okey, buka yang bulat tu, roll tu tuan-tuan buka, biar tinggal ada udara boleh masuk. Tuan-tuan baca Al-Fatihah 7 kali. Ni betul dia dah. Tuan-tuan baca Al-Fatihah 7 kali, selawat syifa sekali, ayat kursi. Saya ulang. Al-Fatihah 7 kali, selawat syifa sekali, ayatul kursi sekali, qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Al-Fatihah 7, selawat syifa 1, ayatul kursi 1, 3 qul 3 kali, 3 set. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bukan baca qul huwallahu 3 kali, qul huwallahu, bukan, sampai habis. Sampai habis. Kemudian nak buat apa? Tuan-tuan buih dalam minyak kasturi ni sampai habis nafas. Lepas habis kan, minal jinnati wan nas, tarik nafas, buih pelan-pelan dalam minyak kasturi ni sampai habis nafas. Lepas tu nak buat apa? Minyak tu tuan-tuan bau 24 jam. Setakat yang boleh lah kan. Sapu dekat tangan minyak kasturi, kemudian sapu, tuan-tuan bau saja kan. Kalau ada gangguan di sekitar kita punya paru-paru, di sekitar kita punya dada, dalam pernafasan kita, kalau ada gangguan, dia akan lari insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kalau kita buat ayak ni dia lalu saja kat jantung kan, dia tak duduk dekat jantung, dia lalu. Kita makan nasi, kita makan apa-apalah, orang suruh makan, dia akan lalu saja. Makan biryani kambing lalu saja kan, dia tak duduk di sini. Yang duduk di sekitar paru-paru adalah udara yang kita baca ayat ruqyah. Bila dia masuk, kalau ada iblis yang ada di bahagian dada kita, maka dia akan lari keluar dengan izin Allah. Itu petua dia. Okey, tuan-tuan belilah minyak wangi itu, sentiasa bau. Dan orang yang sentiasa gemar pakai minyak wangi, sebelum ni tak tahu pun ustaz kata lagu tu, dia memang penggemar, memang dia ada. Pergi tempat kerja pun pakai, pergi main sepak takraw pun pakai, malam-malam pergi lepak minum kopi pun pakai, dia memang pakai. Orang yang selalu pakai minyak wangi ni, insya-Allah jin ni tak berapa suka dekat dia, pasal jin tak suka benda wangi. Sebab tu dalam rumah kita kalau sentiasa bau wangi, insya-Allah jin ni dia tak ada lah dalam rumah kita, insya-Allah. Tapi kalau rumah kita sentiasa bau yang tak berapa enak, dia gemar duduk dalam rumah kita kan. Bersiang ikan, maklum, pukul 9 pagi, kepala ikan tu kan bulan dalam sampah. Tak pi buang lagi kan, tak pi buang lagi. Pasal apa? Pasal tong sampah rumah besar. Tong sampah dia besar, tong drum tu. Jadi pi buang sampah ni 4 hari sekali ustaz. 4 hari sekali lori parking terus depan rumah. Itu bahaya kan. Memang kita ikat kadang-kadang, tapi bila kita buka tong sampah tu, dia keluarkan bau. Anak lalu, mak bau apa ni bangkai ni? Dah tong sampah kot. Bau busuk ni jin dia suka. Dan rumah yang berselerak sangat pun jin suka.
Rumah berselerak. Masuk rumah garpu duduk depan TV. Masuk rumah beruih periuk duduk atas TV. Ustaz cucu apa ambil tadi? Dah ambil lah simpan. Kan beruih gigi duduk celah sofa. Saya tak katalah kat siapa-siapa ini contoh rumah bersih. Saya tengok muka tuan-tuan pun tuan-tuan orang yang bersih. Pandai betul. Jadi rumah yang berselerak sangat pun tak boleh. Rumah saya banyak barang, ustaz nak balik ke mana? Banyak barang dimaafkan. Ni rumah dia biasa, banyak barang kemas okey. Ni bau selerak kan. Orang sampai-sampai rumah masa tu dia pijak nasi. Duduk atas sofa tekan tu dia gulai. Jadi jin suka rumah-rumah yang macam tu. Jadi kita hindarkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan boleh lagi ya? Yang keempat, sakit di dalam perut bagaikan dipulas urat. Bagaikan dipulas urat perut. Atau terasa bagaikan ada benda yang bergerak di dalam tubuh dan sering terasa bagai ditusuk di perut. Orang yang sakit perut ni boleh jadi jin, boleh jadi tak jin. Tak boleh semua kita kata masalah jin. Macam tadi juga, bila sakit di bahagian perut lebih kurang seminggu, pergi cek di hospital. Doktor kata ni gastrik, maka ikut cakap doktor. Doktor kata ini appendix, ikut cakap doktor apa yang dia. Doktor kata ada makan apa-apa dah semalam. Dia kata semalam makan jugalah. Buat bakar-bakar kerang, siput, kambing apa semua makan. Berapa binatang? Tak banyak doktor, lebih kurang 19 binatang lah saya makan semalam. Ikan terubuk, bawai, cencaru, kambing, lembu, ayam kampung, itik, ayam piru, angsa. Tu dia. Tapi dia makan sikit-sikit. 19 binatang masuk. Memang sakit perut lah. Okey, cerita selesai. Makan okey. Doktor kata pakcik, makcik tak ada masalah apa pun. Tapi sakit perut bagaikan ditusuk di dalam perut. Dan juga kadang-kadang ada benda yang bergerak di bawah tubuh kita. Dua. Yang pertama sekali, macam mana kita nak buat kalau kita sakit perut? Orang tanya, ustaz, kalau kita sakit perut, kalau kita sakit dada tadi ni, kalau tak pergi di hospital dulu, boleh tak kita buat apa yang ada dalam rumah kita dulu? Boleh. Macam saya cerita 2 minggu yang sudah bila demam. Dia tak mau pergi klinik lagi. Tapi dia nak buat apa yang Nabi ajak. Ada ayam, ada cuka, nak buat dulu ustaz. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Saya buat lagu tu. Saya. Tuan-tuan ikut suka tuan-tuan lah. Ada orang dia gemar pergi hospital, ikut suka. Ada orang buat apa kita nak pergi hospital. Dalam rumah kan kita kan ada minyak wangi dulu. Rumah kita kan ada cuka dulu. Buat dulu apa yang rawatan Islam ajak. Ada orang yang macam tu. Bila tak sembuh baru dia pergi hospital. Kan? Baik. Bila sakit dalam perut ni tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nak buat? Tuan-tuan ambil tepung. Okey, tepung gandum. Kan? Jangan pergi goreng cucuk pula. Tepung tu tuan-tuan bubuh di dalam mak, dalam cawan yang agak besar lah. Jangan bubuh dalam cawan yang pencukupi kecil tu. Mak lebih kurang besar ni. Tuan-tuan bubuh 3 camca. Nak bubuh 10 boleh tak? Boleh lah Zai. 10 Zai. Kan? Jadi bubuh 3 sudah. Kan? Camca biasa. Jangan bubuh terlalu banyak. Bubuh 3. Tuan-tuan masukkan ayak. Ayak yang kita boleh minum lah. Ayak mineral ke, ayak kowe, ayak tapir dan sebagainya. Okey. Tuan-tuan bubuh ayak. Tuan-tuan kacau arah tawaf Kaabah, arah lawan jam. Sama-sama tuan-tuan duk kacau tepung tu, kan? Tuan-tuan baca ayat kursi 11 kali. Yang ni guru saya abang. Tapi kalau ada ustaz lain dia bagi petua, dia kata mana baca 11 kali, baca sekali lah, tak apalah. Tak ada masalah. Berlainan petua. Kalau tuan-tuan jumpa orang lain petua macam ni, petua macam ni. Kadang-kadang ubat tu tak sama kena dekat kita. Kawan kita makan tok yu baik. Kan cerita batuk makan tok yu, dia kata bubuh apa ke bawang sakit baik. Kita pun beli tok yu tak jadi juga. Kan? Jadi baca ayat kursi kata guru saya 11 kali. Dalam tepung tadi ni. 9 kali waqaf. Kan? 9 kali waqaf. Tuan-tuan duk baca kan berhenti 9 kali kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nak baca sampai habis tak? Tuan-tuan tahu lah.
Kan? Tahu lah. Last sekali, wala yauduhu hifdzuhuma. Nanti wa huwal aliyyul azim. Sebelah kali, kemudian tuan-tuan boleh dekat ayat yang bercampur dengan tepung. Tuan-tuan biar ayat tu sampai tepung tu turun, lebih kurang sejam. Ataupun buat malam, tinggal esok pagi minum. Jangan bubur dalam air. Nak bubur juga boleh, tak ada masalah. Ada pesakit tanya saya nak bubur, saya kata tak payah bubur. Kalau tak usah nak bubur, takut apa ke, saya kata bubur, tak ada masalah. Esok pagi bila tuan-tuan tengok tepung semua dia akan turun di bawah, maka tinggal ayak saja. Tuan-tuan ambil ayak saja, jangan duk pergi kacau pula. Kacau kena tunggu pula. Tuang ayak saja, yang tepung tu biar tuan-tuan minum. Ayak orang sakit perut tu insya-Allah hilang. InsyaAllah dengan izin Allah hilang. Saya orang beritahu sakit perut ke apa, kadang-kadang saya jaga asrama di sekolah malam, kadang-kadang budak sakit perut. Ustaz sakit perut, nak balik ni nak balik. Saja ni cari tepung, minta dekat kantin tepung, bulan ni saya baca-baca ayat kursi, bagi dia minum. Kan? Saya lepas sejam tu kan dia hilang. Tu kan dengan izin Allah lah, bukan sebab saya, sebab Allah Taala. Okey, itu berkaitan dengan sakit di dalam perut. Kemudian atau terasa bagaikan ada benda yang bergerak di dalam tubuh dan sering terasa bagai tusuk di perut. Tuan-tuan duduk saja-saja. Tuan-tuan biasa tak? Di dalam tubuh badan kita ni dia berdenyut. Oh, semua orang duduk sekali dengan saya. Kita duduk saja-saja, kita tengok TV kan. I can see your voice. Kita tengok, lepas ni siapa ni? Lepas ni dia menyanyi penyamar ke apa kan? Lepas tu kan dekat bau kita ni dia berdenyut. Berdenyut. Kadang-kadang dia berdenyut dekat mulut kita. Kadang-kadang dia berdenyut dekat perut. Kan? Kadang-kadang dia berdenyut dekat betih dan sebagainya. Kan semua orang, saya dikatakan semua orang biasa rasa macam ni. Tapi kalau yang tak biasa rasa ni, dia memang hebatlah, saya respect. Baik. Apabila berlaku kekerapan denyutan di bahagian tangan, di bahagian tertentu, apabila kita pergi cek di hospital, kita cek di klinik, maka jawab doktor. Okey? Jawab doktor, kebarangkalian orang ni dia nak kena sakit saraf. Tuan-tuan pilih tanya doktor-doktor mana. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi saya abang ni sebab saya jumpa dengan doktor lah. Dia berdenyut. Selalu berdenyut. Dia saraf. Pasal darah dia tak berapa cantik mengalir. Maka bila lama kelamaan, tuan-tuan bayangkan paip ayak di rumah tuan-tuan tu, tuan-tuan masuk dalam tu ayak. Bila tuan-tuan masuk ayak, maka paip ni dia keluarlah, kita basuh pokok bunga. Kadang-kadang paip tu kita tak basuh pokok bunga, bila kita letak paip tu di bawah, ada ayak dalam paip. Tuan-tuan cuba biar 20 tahun ayak dalam paip tu. Bila lama kelamaan ayak dalam paip ni dia akan jadi lincin sebab berlumut. Tak usah kata paip. Ayak ni kalau dia jatuh, dia duduk dalam baldi lama-lama, dalam timba lama-lama, tuan-tuan buang ayak tu 2 tahun, tuan-tuan pegang dalam dia macam berlumut. Okey? Sama macam urat kita. Urat kita ada darah. Bila darah lama-lama tak berjalan, duk sakit lama-lama, biar ni darah ni dia tak berjalan. Bila tak berjalan, dia nanti ada problem dalam urat, maka dia akan kena penyakit saraf. Itu adalah lazimnya berlaku adat. Baik. Yang pertama, kenapa darah tu tak berjalan? Kenapa darah tu tak berjalan? Kalau kata perubatan moden, sebab kurang minum air masak. Saya masak sehari berapa gelas tuan-tuan? Lupa dah saya pun, saya bantai lah berapa pun. Tapi banyak, 8 lah. Ini semua ni yang follow doktor lah. 8 gelas satu hari. Okey, bila kita kurang minum air masak, bangun pagi, semayang subuh, pergi kerja. Sampai tempat kerja, 8.30 kena kopi. Masuk office, buat kerja. 12.30 member ajak keluar makan. Teh ais dengan nasi. Penang nasi kendak lah. Di seberang nasi mana-mana lah. Matan ibung ke. Teh ais. Duduk dalam office, pukul 4 punch out. Sampai di rumah, bini bancuh ayak oreng. Ais pasal baru balik kerja. Kan? Ayak masak tak minum ni. Sehari nak pergi surau mungkin minum ayak masak 2 gelas ke 1 gelas ke.
Lepas tu kuliah pun tak dengar tuan-tuan, kuliah pun tak minum air. Saya balik rumah ke, bini bancuh TO ke, kena tidur. Jadi air putih kurang dalam badan, maka darah kita pekat pasal kita duk makan. Kita makan daging, kita makan darah kita makin duk pekat. Kan? Orang yang bersukan pula, dia tidak ambil air yang banyak. Bila dia bersukan, darah ni dia makin pekat pasal duk keluar peluh. Air dalam badan kurang, dia minum air sikit, maka urat tu dia duduk, darah dalam urat ni dia pekat, maka dia tak berjalan. Lama-lama dia akan jadi macam lumut tu lah. Ini perumpamaan. Tuan-tuan kata ada lumut pula dalam urat, tak, perumpamaan. Maka doktor kata kena banyak minum air kan, ni takut-takut dijangkiti saraf. Bila mai dengan perubatan Islam, dia kata berkemungkinan dalam urat darah ni ada iblis, ada jin. Bila kita buat rawatan, kita pegang dekat tangannya, kita tak buat apa, kita pegang, dia kata sakit. Saya tak pegang lagi. Dia kata sakit, jangan pegang. Kan? Tak apa. Sakit. Kalau orang perawat Islam, bila sakit dekat tangan, dia sakit, kita susah pegang. Kita pegang dekat kepala dia. Kan? Pegang dekat belakang dia. Pegang belakang dia. Kita pun baca. Kan? Terus baca panjang-panjang. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Dia kata sakit lah. Itu ada gangguan iblis. Okey? Perubatan Islam kata dia saraf kerana gangguan iblis. Perubatan moden kata kerana dia urat dia, darah dia pekat. Maka bila ada iblis yang duduk di dalam urat kita, dalam darah, maka kita nak buang dia. Sebab tu kadang-kadang ni bila duk sakit tangan dia berdenyut. Sebab ada iblis lah. Kan kita nak bawa keluar dia. Nak bawa keluar jin ni, buat pergi tempat dia balik. Buat apa hang duduk dalam badan aku kan? Buat apa hang duduk dalam darah aku? Iblis ni dia tak duduk dalam badan tuan-tuan. Dia duduk dalam darah. Tuan-tuan kena faham elok lah. Iblis ni dia tak masuk duduk dalam badan. Dia duduk dalam darah. Sebab tu perempuan tak payah pergi bekam pun tak apa. Bekam lagi bagus. Pasal perempuan mengeluarkan darah kotor. Laki tak ada mengeluarkan darah kotor. Jadi tuan-tuan rajin-rajinlah pergi bekam. Baik. Jadi nak buat apa ustaz bila dia berdenyut tu? Kan? Tuan-tuan baca wa idza batashtum jabbarin. Tuan-tuan pusing dekat tempat berdenyut tadi. Tuan-tuan ingat Asy-Syu'ara ayat 130. Tuan-tuan bila berdenyut macam tu, tuan-tuan pusing dekat berdenyut tu. Asy-Syu'ara ayat 130, tuan-tuan pusing dekat berdenyut tu 3 kali. Wa idza batashtum jabbarin, wa idza batashtum jabbarin, wa idza batashtum jabbarin. Tuan-tuan ambil dia, tuan-tuan buang. Sagi dia sengap terus berdenyut tu. Tak percaya buat malam ni. Sagi jadi buat terus. Mesti jadi insya-Allah. 90% jadi dengan izin Allah. Kan? Berdenyut ni dekat sini ni, teringat wa idza batashtum jabbarin. Tok bomoh lah Ustaz. Wa idza, lepas tu buat lagu tu, tuan-tuan buang kat suami pula. Hei, saya kata hamba Allah ni kan. Tak apa, buang kat siapa pun kan, buang ke mana-mana kan. Saya dia hilang berdenyut tu. Okey? Itu. Berdenyut dah. Tepuk. Tepuk tu lah. Tepuk dia masuk dalam ni jin tu. Ambil dah. Kalau dia jadi kat mulut, nganga. Wa idza batashtum. Tepuk tak apalah kat pipi pelan-pelan. Nampak kuat, peluk pelan-pelan. Dia keluar. Okey. Kalau dekat tangan, ambil dia. Kalau bekas kawasan tapak-tapak tangan, buat keluar aku ibu jari. Sehari dia sengap berdenyut tu. Tuan-tuan tak ada, tuan buat. InsyaAllah nah. Baik. Jadi, kalau perawat perubatan Islam, dia kata mungkin ada gangguan. Kan? Kebanyakan kita pergi rawat orang-orang saraf ni sebabkan gangguan iblis lah. Kan? Kita pergi berubat. Ada orang kena saraf, baru ni kita berubat. Kita berubat tangan dia. Saya pergi dengan Ustaz Sobri. Kita berubat saraf. Masa tu tak boleh sentuh tangan. Kan? Mudah je tuan-tuan, segak. Jadi bila kita rawat sejam, kita urut saraf di tangan dia, urat dia jadi timbul besar-besar warna hijau. Tuan-tuan tengok. Kemudian bila saya tengok, saya kata ni ada benda tak kena ni, duk mimpi tak? Saya duk mimpi juga. Bila kata mimpi apa? Mimpi jatuh daripada tempat tinggi. Mimpi binatang-binatang kotok duk main dekat saya, tikus main gigit saya. Itu mimpi yang tidak elok, mimpi sihir. Maka kita buang. Kita urut, kita buang kan.
Tapi kita pakai sarung tangan lah, sebab dia perempuan. Kan? Kalau kita tak pakai sarung tangan, boleh tak? Okey, dia kalau sampai satu tahap darurat ni, tak apa, tempat-tempat tertentu saja. Jin ni dia pandai. Kita kadang-kadang ada perempuan yang dia kena jin, kan? Kita pegang-pegang, dia ada kawasan kepala. Kita pun ketuk-ketuk dia keluar, dia lari. Bila jin ni dia lari dekat kawasan wanita yang sensitif, maka perawat lelaki dia kena stop. Tak boleh. Kalau dekat kaki, perawat lelaki ni tak apa lagi, dia pegang kaki. Jin tu ada di bahagian tu, dia nak bawa keluar. Kan? Kalau di tangan boleh lagi, tapi kalau dia pi di bahagian sensitif, di dada, kena stop. Sebab tu kena ada perawat perempuan. Kena belajar, kan? Muslimat kena belajar. Sikit-sikit so tak ada masalah, kan? Takat-takat kawasan taman ni ada masalah, boleh panggil lah bini ustaz, boleh lah, kena panggil dah. Bila main di perut, perawat lelaki ni mungkin di perut, mungkin dia boleh pegang kayu, mungkin dia boleh ketuk di perut. Bila turun di bawah sikit, no, tak boleh, nanti dia jadi fitnah. Okey, tu kita kena berhati-hati. Okey, habislah, selesai tentang saraf tadi ni. Kemudian 9-10 minit, 2 minit lagi. 2 minit lagi ni. Tak ada lah. Kalau ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9. Okey, saya buka satu soalan saja, satu ya. Soalan satu ya. Okey, tak ada, cantik. Ada ayat ah? Ayat tak depan ni. Adik-adik yang depa ni bagus ni. Ambil ayat kan. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang, apa yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Mohon maaflah kalau ada tersebut nama-nama, itu sekadar contoh sahaja. Kalau ada salah, tuan-tuan boleh berikan teguran kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.
فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم